Selamat datang semua. Pernah tak anda rasa macam ada satu jurang antara apa yang kita percaya dalam hati dengan apa yang kita buat hari-hari? Dalam perkongsian kali ini, kita nak teroka satu perjalanan tentang macam mana nak rapatkan jurang tu. Jadi, apa yang jadi bila kepercayaan kita tu satu hal, tapi amalan kita pula hal yang lain? Ini soalan besar yang kita nak bincangkan. Dan saya rasa ramai antara kita pernah terfikir pasal ni. Inilah sebenarnya konflik utama dalam cerita kita hari ini. Dan persoalan ni, ia berkait rapat dengan seorang pemuda bernama Barish. Kisah dia inilah yang akan kita ikuti. Dan perjalanan dia boleh jadi macam cermin untuk kita faham isu ni dengan lebih dalam lagi. Okey, kita masuk bab pertama, iman hanya pada nama. Jom kita tengok dulu keadaan Barish pada mulanya. Dia ni ada kepercayaan, tapi macam terputus hubungan rohaninya. Jadi, siapa Barish ni sebenarnya? Dia datang dari keluarga yang baik, keluarga yang beragama. Dalam hati dan fikiran dia seorang Muslim. Dia sayang Tuhan, sayang Rasul. Kalau ada orang cakap bukan-bukan pasal agama dia akan pertahankan. Nampak macam okey kan? Tapi itulah dia. Ada satu jurang yang sangat besar. Apa yang dia percaya dalam hati tak selari langsung dengan amalan harian dia. Sumber ni gambarkan keadaan dia cantik sekali. Iman dia tu bagaikan benih yang belum disirami air. Dalam kan? Maksudnya, benih tu ada, potensi tu ada, tapi dia terbiar je kat situ, tak tumbuh sebab tak pernah dapat air, tak pernah disiram dengan amalan dan penghayatan yang sebenar. Dan kemudian kita sampai ke babak kedua, ceri di dahan. Dekat sinilah sesuatu terjadi. Satu momen aha, satu detik kesedaran yang betul-betul mengubah hidup Barish. Inilah dia. Dia tiba-tiba sedar perbezaan antara perkataan ceri yang tertulis atas kertas dengan buah ceri yang betul-betul ada kat dahan pokok. Selama ni, hidup dia macam baca perkataan ceri je. Dia tahu apa itu iman, tapi dia tak pernah betul-betul rasa manisnya iman tu melalui amalan. Jom kita pecahkan lagi benda ni. Cuba fikir. Tahu nama sesuatu dengan mengalami benda tu, dua perkara berbeza kan? Macam kita cakap, saya beriman. Tapi adakah ia sama dengan betul-betul hidup dengan iman tu? Sama juga, kita tahu perkataan gula. Kita boleh sebut gula 1000 kali pun. Tapi mulut kita takkan rasa manis. Barish sedar. Dia selama ni cuma tahu nama, tapi tak pernah rasa. Okey, daripada kisah Barish ni, kita beralih sikit ke satu konsep yang lebih besar yang jadi teras kebangkitan dia. Bab ketiga, dunia fana, kebenaran abadi. Ini bahagian yang penting untuk faham perjalanan dia. Jadi, ada dua perkataan penting kat sini. Yang pertama, fana. Fana ni apa? Senang cerita, fana ni maksudnya semua benda yang sementara. Yang akan hilang, yang tak kekal. Segalanya dalam dunia ni. Kita, orang yang kita sayang, harta kita, semuanya fana. Lawan kepada fana ialah baqa. Baqa pula maksudnya yang kekal abadi, yang takkan pernah hilang. Dan sifat ni hanya untuk Tuhan. Bila semua benda dah tak ada, dia tetap ada. Itulah baqa. Jadi, kebenaran utamanya kat sini ialah segalanya selain Tuhan adalah fana. Semuanya akan lenyap. Bila kita betul-betul faham konsep ni, ia akan ubah cara kita pandang hidup. Sebab kita tahu hanya ada satu yang betul-betul kekal, yang baqa. Okey, soalan seterusnya. Kalau semua benda dalam dunia ni fana, kalau semua benda ni sementara je, macam mana pula dengan cinta? Macam mana kita nak sayang orang, nak sayang benda-benda dalam hidup kita? Inilah yang kita akan tengok dalam bab keempat. Cinta di tangan, bukan di hati. Ini soalan yang sangat praktikal kan? Maksudnya kita tak boleh sayang keluarga ke? Tak boleh sayang kawan-kawan? Tak boleh hargai apa yang kita ada? Tak, bukan macam tu. Ada satu prinsip panduan yang menarik kat sini. Pertama, kita boleh dan patut cintai perkara-perkara sementara di dunia ni. Tapi, yang kedua, simpan cinta tu di tangan kita. Dan yang ketiga, jangan sesekali letakkan ia di dalam hati kita. Apa bezanya tu? Maksudnya, kita pegang, kita hargai benda tu sebagai satu anugerah, tapi jangan jadikan ia pusat hidup kita, jangan biarkan ia menakluki hati kita. Sebab apa? Sebabnya, hati adalah tempat yang dikhaskan hanya untuk Tuhan. Hati ni macam satu ruang khas, satu takhta yang hanya untuk Dia yang baqa. Kalau kita penuhkan hati kita dengan cinta pada benda-benda yang fana, yang sementara, maka kita dah tak tinggalkan ruang untuk yang kekal. Baiklah, sekarang kita sampai ke bahagian terakhir, pencarian makna. Di sinilah kita akan sambungkan balik kisah Barish tadi dengan semua konsep yang kita dah bincangkan untuk faham apa sebenarnya matlamat utama perjalanan dia. Lihat perbandingan ni, betapa besar pertaruhannya.
Menemui Tuhan samalah macam menemui segalanya. Tapi kehilangan Tuhan maknanya kita kehilangan segalanya. Ini bukan lagi soal ibadah biasa-biasa. Ini soal kita nak jumpa atau hilang makna seluruh hidup kita. Dan inilah dia. Inilah pencarian baru baris. Dia bukan lagi nak jadi Muslim pada nama je. Sekarang, misi dia adalah untuk susun balik seluruh hidup dia supaya selari dengan yang abadi, yang bakar, dan pada masa yang sama meletakkan semua benda yang sementara, yang fana, pada tempat yang betul. Cukup di tangan, bukan di dalam hati. Jadi akhirnya, soalan ini kembali kepada kita semua kan? Kisah baris ni macam satu cermin. Ia seolah-olah bertanya pada kita, apakah pencarian dalam hidup anda sendiri? Adakah jurang antara apa yang kita percaya dengan apa yang kita buat? Dan apa sebenarnya yang kita kejar? Satu soalan untuk kita fikirkan bersama.